Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati pensyarah serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Pada era digital masa kini, teknologi telah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Setiap hari, kita menggunakan telefon pintar, melayari media sosial dan mendapatkan beberapa maklumat hanya di hujung jari. Teknologi bukan sahaja untuk memudahkan urusan harian, malah turut membantu dalam proses pembelajaran. Namun begitu, di sebalik segala kemudahan ini, terdapat pelbagai cabaran yang perlu kita hadapi. Terutamanya dalam memastikan penggunaan teknologi dilakukan secara beretika. Sebagai pelajar, kita sering terdedah kepada pelbagai bentuk teknologi digital seperti media sosial, permainan dalam talian dan juga aplikasi komunikasi. Tanpa kita sadari, penggunaan yang tidak terkawal boleh memberi kesan negatif terhadap tingkah laku, tumpuan pembelajaran dan juga cara untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Oleh itu, amat penting untuk kita memahami cabaran yang wujud serta tanggungjawab yang perlu dipikul dalam menggunakan teknologi digital secara beretika. Salah satu cabaran utama yang sering dihadapi oleh pelajar ialah ketagihan terhadap media sosial. Ramai dalam kalangan kita menghabiskan masa berjam-jam hanya untuk menonton video, bermain permainan dalam talian atau berinteraksi di platform media sosial. Keadaan ini menyebabkan masa yang sepatutnya digunakan untuk belajar menjadi terabai. Selain itu juga, tumpuan semasa berada di dalam kelas juga terganggu kerana fikiran lebih tertumpu kepada telefon atau media sosial. Jika keadaan ini berterusan, ia boleh menjejaskan prestasi akademik dan masa depan kita. Selain itu juga, cabaran lain yang tidak kurang penting ialah penyebaran maklumat palsu. Dalam dunia digital, sesiapa sahaja boleh berkongsi maklumat tanpa memastikan kesahihannya terlebih dahulu. Murid yang kurang berfikir secara kritis mudah mempercayai dan menyebarkan berita yang tidak benar ini. Perkara ini bukan sahaja boleh mengelirukan orang lain, malah boleh juga menimbulkan salah faham dan konflik dalam masyarakat. Oleh itu, sikap berhati-hati dan bertanggungjawab amat diperlukan dalam menerima dan menyampaikan maklumat. Seterusnya, penggunaan teknologi yang tidak beretika juga boleh menyebabkan kemerosotan nilai komunikasi. Kita sering melihat penggunaan bahasa yang kasar, komen negatif serta perlakuan buli cyber di media sosial. Hal ini berlaku kerana sesetengah individu merasakan diri mereka bebas berkata apa sahaja tanpa memikirkan perasaan orang lain. Sikap seperti inilah amat membimbangkan kerana ia boleh merosakkan hubungan sesama manusia dan menghakis nilai hormat serta kesopanan yang sepatutnya
diamalkan dalam kehidupan seharian. Walau bagaimanapun, setiap cabaran yang wujud sebenarnya boleh diatasi jika kita sebagai pelajar memahami dan melaksanakan tanggungjawab kita dengan baik. Antara tanggungjawab utama kita ialah mengamalkan etika digital dalam setiap tindakan yang dilakukan. Kita perlu berfikir terlebih dahulu sebelum memuat naik atau berkongsi sesuatu di media sosial. Penggunaan bahasa yang sopan dan menghormati orang lain perlu sentiasa diamalkan, walaupun kita hanya berkomunikasi di alam maya. Ingatlah bahawa setiap perkataan yang kita tulis itu mencerminkan kepribadian diri kita. Di samping itu, murid juga perlu bijak mengurus masa dalam penggunaan teknologi. Kita perlu menetapkan had masa untuk menggunakan telefon atau media sosial agar tidak mengganggu pembelajaran. Disiplin diri sangat penting dalam memastikan kita tidak leka dengan hiburan digital sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai pelajar. Dengan pengurusan masa yang baik, kita dapat menyeimbangkan antara penggunaan teknologi dan keperluan akademik. Akhir sekali, murid perlu menjadi pengguna teknologi yang bertanggungjawab. Ini bermaksud kita harus menggunakan teknologi untuk tujuan yang bermanfaat, seperti mencari maklumat pembelajaran, menyiapkan tugasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Selain itu, kita juga perlu menyemak kesahihan sesuatu maklumat sebelum berkongsi dengan orang lain. Sekiranya kita menemui kandungan yang tidak sesuai atau berbahaya, kita seharusnya melaporkannya kepada pihak yang bertanggungjawab. Kesimpulannya, teknologi digital banyak membawa manfaat dalam kehidupan kita. Namun, pada masa yang sama, turut memberikan cabaran yang besar. Sebagai pelajar, kita bukan sahaja perlu bijak untuk menggunakan teknologi, malah perlu bertanggungjawab dalam memastikan penggunaannya selari dengan nilai etika dan moral. Teknologi yang digunakan dengan cara yang betul mampu membantu kita untuk mencapai kejayaan. Tetapi, jika teknologi tersebut disalahgunakan, ia boleh membawa kesan yang buruk terhadap diri dan juga masyarakat. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menjadi pengguna teknologi yang beretika dan bertanggungjawab demi masa depan yang lebih cerah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.